Ini penulis semua, blogger semua kerja. Okay, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di tapak kuburan lama yang dipercayai dimiliki oleh Panglima Aceh. Tahun mungkin circa 16-19. Ni makam ni dia ada panglimanya, isterinya dan anaknya. Yang menjadi persoalan macam mana pula pergi perang bawa keluarga. Okey, dia orang tengah cuba betulkan balik lah nisan yang dah sengit tumbang. Dan apa tu? Skorpion. Dia duduk dalam batu tu ya? Okey, kita boleh nampak dia punya kesenian dia dengan ni dikatakan sebagai awan larat. Kebiasaannya digunakan di atas pada batu nisan berpangkat lah, ada kedudukan. Macam mana ni? Ini ikas sengit. Kita angle-kan betul. Saya bersama dengan orangperak.com dan beberapa pecinta sejarah lain, dan juga waris Lambo dan juga waris tuan punya tanah di kampung pulau Lambo Kiri. Macam biasa je. Macam biasa buat je. Alfred, komen sikit. Komen sikit. Komen pasal apa? Ni. Tengok ni. Ni antara batu nisan Aceh yang terbesar kat Semenanjung. Semenanjung ya. 1 meter lebih kurang ya. Lebih kurang. Lebar dia tu. Kita masing-masing terlupa bawa tali tip. So kita kira jengkal lah. Nanti balik rumah ukur. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Lebih kurang 3 jengkal kelebaran dia. Batu nisan ni memang dibuat hiasan diukir 4 dimensi tau. Tak seperti setengah batu nisan dia hanya satu muka, 2 muka. Tapi batu nisan Aceh yang ini kebiasaannya di zaman Sultan Iskandar Muda dan seterusnya dia buat 4 muka. Nampak? Dia ada 4 muka. 4 muka. Semua ya. Bulu tu potong. Isteri Bawahnya dia, tajamkan. Atasnya dulu. anaknya. 4. Tarik. Panjang ni. Potong 4 bulu. Atas lurus, bawah tajam. Itu semua orang Lambo. Baju kuning tu semua orang Lambo. Dia banyak sejarah lah yang tahu. Bagang simpan kat badan, jangan luluh ni tu. Bagang simpan kat badan, jangan luluh ni tu. Ni tu. Oh, ramai. Yes. Nasib baiklah awak dah biasa tanam pokok pisang 1000 pokok kan, jadi dia tak adalah semput sangat. Atuk dia datang sini buka kebun sini macam estate. Takkan anak cucu. Tak boleh. Genetik dia tak boleh. Malu ya. Ada guru dawan tak. Itulah kan. Nanti terus repair simen. Nanti saya beli dia punya ni. Kopi ni memang nampak sangat dia punya corak apa tu, awan larat dia tu. Orang Aceh. Kalau kita baca dia kata keturunan orang yang berkedudukan je yang ada corak awan larat. Untuk bagi habis awak ni atas. Patut tanam lagi ke dalam. Patut tanam ke dalam. Apalah. Nanti kita orang datang balik repair. Letak tu simen. Tapi fasak tu. Kalau bukan orang Lambo yang buat, apa lagi kan? Faham ni. Ini sebenarnya pukul apa tu? Pukul anak sini menantu. Pukul anak sini menantu. Dia kata orang Lambo yang buat kerja ni, kata dia. Tahu dia tahu.
Orang-orang bangsawan ni tak okey lah. Buat tak tahu. Pedih dalam tu. Lepas ni lah. Pedih makan dalam. Ini pun dia. Itu dah lama tak jumpa. Bersoreh balik. Bersoreh balik. Ini boleh tolak je. Takut jadi patah juga. Dia patah ni. Tolak kena tolak tengah. Jangan tolak puncak dia Ini nanti. pun sambung. Sambung juga. Bekas patah. Sebab tu tak ada dia punya inscription dah tak ada. Dia punya apa? Tulisan dia dan dia punya tu tak ada dah. Tapi dalam apa catatan Prof Yatim ada ke Batu Aceh tu. Yang Yatim? Osman Yatim tu. Osman Yatim. Tempat ni? Ada. Dia memang catat. Abang buka dekat dalam yang Batu Aceh tu. Yang di Kampung Lami tu. Batu Aceh juga batu sangat kan. Masih dibuat thesis untuk PhD dia. Dia ada Orang Aceh sendiri pun banyak refer kepada buku dia tu. Batu Aceh. Tak pasal pula. Bila saya tengok dia punya tulisan, banyaknya orang Aceh buat tulisan akan rujuk buku Osman Yatim tu. Dia pun dah usul kan Prof. Kita tanya dengan Dia pun dengan satu Mak Saleh tu kan, Osman Yatim ni dengan satu apa nama Parrot. ada seorang lagi. Nama Parrot macam tu. Dia Kalau dia boleh kerja sama. ada perjang tu kan. Umpil bawahnya ni dia naik. Ini pun dah pecah bawah tu kalau Kalau dikacau lagi takut lagi. habis. Tak apa nanti yang orang Lambol yang sambung. Boleh. Kita cuma pencetus asas saja. Mana tahu dah dia dapat dana. Dia pasti memang insya-Allah. Memang dalam perbincangan nak betul. Nanti saya akan insya-Allah saya akan Semalam ketua- jumpa ketua Wibi kata apa? orang Arab Wibi kata Aceh peniaga-peniaga. Dia kongsikan. Kita tuju Gabon ni. Usaha apa? Kan? dapat Orang tak malu ke? Dah tahu dia pun Ini bukan juga keturunan orang kau dia tau. pun rasa tak tahu. Yang buat tahu. kerja ni kan. Orang-orang tempatan, Aku cerita oleh kerana dia, sayang ni budaya makam kau, nenek moyang kita. takkan kau nak diam Dia saja. menurunkan sesuatu Kan? kita sini. Macam tertampar kan. Jadi jumpa ketua dia, nanti ketua dia akan collect collection dana. Pandai-pandailah aku cakap. Kau takkan tak boleh fikir. Kau datang jauh sini, kau pun boleh berniaga sini. Kau punya fikir lagi bagus daripada kita orang. Kalau kau sayangkan sejarah bangsa kau sendiri, kau datang sini nak duit ke nak jaga budaya apa sejarah bangsa kau. Aku wakil tu bos. Tak ada wakil. Cakap yang benar, cakap yang bohong. Cukup tak? Mari bani. Bagang. Kelabak pancang untuk tegakkan benda tu. Kita nak naikkan ni balik ni. Batu nisan ni Sementara kita buatlah dia. berusia lebih 400 tahun ya. Dari Aceh dibawa khas. Biasanya batu-batu nisan Aceh ni memang dibawa dari Aceh sendiri. Stop. Inilah. Takut dia. Kita nak bawa pergi makan kat luar kan. Ada. Orang Indo ni. Yang jaga. Tak tahu. Siapa abang sini yang tu yang ada orang Indonesia yang beli anjing banyak tu? Baru. Di mana? Bobby nak pokok puding. Ada banyak puding kat sini. Liar je hidup. Dia pun stop. Memang betul kata pada tu. Baca suruh. Kata awak dengan mop jalan kaki dalam ni. Pasaklah bagi kukuh. Nak tegakkan. Nak tegakkan balik. Nak naikkan ni. Macam ni. Kalau untuk pegang ni lah. Itu orang Lambol teruskan. Yang ni tak jaga betul ni. Di mana tu lah? Mana nak cari ni? Ini bangsa asing ni nampak benda ni. Mesti nak musnahkan ni. Tak mau ada sejarah. Ya.
Tapi masa keluarga kami bang, masa tengah dulu keluarga kita ada jadi pengarah muzium negara masa tu arwah memang itu tahun 1970-an lah dulu itu sebab dia jaga. 1927 tahun yang British Itu memang masa tu. pergi seluruh sebenarnya tanah Melayu Habis kotek. nak buang nak pecah kan. Itu apa ni? Oh tu yang Buku-buku negara ETP yang Pak Ipin cakap tu yang dekat kubur beruas tu bang kena negara kita kena dah kutip. pergi kayu Majikal daripada Sarawak berenam Beruas. sampai situ kayu sampai jumpa Pak Ipin, sampai jumpa pengetua siapa tu Wan Zakaria. Kubur lama kan dekat dekat kampung kota. Kampung kota. Kami pada pergi dulu. Masa Dulu awak kita naikkan dulu. Tapi Fred kata dah teruk dah tempat tu tak terjaga langsung. Adalah pergi lagi dah ni. Kita ingat lepas ni nak pergi sebab yang sana lagi lama. masa tu dia tengah nak naikkan ritual Itu tahun 1400 lebih tu. yang nak buktikan Bukan gara-gara Islam dah sangat sana. Ada cerita tak? Bukannya Terengganu. Mana dia punya dah? Tiga orang nak naikkan ke puncak daripada badan ke bahu. Okey. Okey dah. Badan dan bahu Kita naikkan. Nissan. Ano? Okey, korang kontrol lah. Okey, kontrol bawah. Baliklah. dia patah ni sebab dah bukuk tu lah. Dah bukuk royan. Anu, pacak kau. Jangan tegak sangat. Dia macam Kena condong sikit. condong. Oh, faham. Orang Bandung. Orang Bandar disuruh. Okey. Orang Sri Iskandar. Mana reti ya? Sri Iskandar lagi. Nanti kita ikat macam ni, bro. Yes. Mana dia lagi satu kayu? Benda ketuk. Ini ke? Sampai tekan. Batu. Ya kot, tu dah berpacang tu, dah bertajam ujung tu. Tekan dulu. Ni ah tu. Tu. Batu kat belakang kau. Ni ah Fred. Belakang tu. Itu pun besar kan tu. Belakang kau tu. Ya. Tekan mana-mana boleh. Ni ah Fred. Tekan mana-mana. Terbalik ni. Tekan mana-mana. Tajam ke dalam bawah. Mana? Kuasa mana? Sini. Tak mau. Tangan dulu. Satu-satu dulu, satu-satu. Nazari macam ni ke? Kepala di situ. Kaki situ. Oh tak, sini. Oh ya. Live. Ni ambil gambar. Put. Put ni nganggur pula dia. Ini proses pemulihan. Kau nak sangat ikut. Salah terpekun. Kalau kerajaan negeri tak nak bagi Tu masalahnya. aku viral ke lagi. Jadi ni pasal Oh, barulah okey ya. Tak fikir aku macam ini bukan bangsa Rohia. Ini bangsa kita ni, Melayu ni. Ini kau nak bela bahasa Rohia. Wah, yang ni tak dalam ni, Wak. Tak apa. Tak apa. Dan lagi link ha. Oh, mana boleh? Sini. Korek. Tekan. Boleh ke? Okey dah. Mana batu tu? Cik baik kita bawa Noah. Sebab tak sangka pemakam Laksonan Haji ni setuk ni. Sebab masa pergi hari tu Pasal aku dah tak tengok. Tak jarah. tu pasal Kita pasal. Saya cakap main lepas je. sebab kan sebab makam ni sebab bang kan ni Wak. Sebab yang ni Musuh kau. Tapi nilai sejarah tu ada. Tapi bangsa tu bangsa juga. tapi kami pun bercampur juga dengan Aceh sebab dah kahwin dengan Aceh juga. Kali tidak bercampur. Penjilat juga dia Nak kata pakai apa akar. Akar tu yang ni berkait juga. bangsa kita. Bangsa kita Cuma tu perbalahan kita kecil je. Tak faham. Anggap dia orang tak faham. sebab ni pun sultan. Tapi ada yang hasut. Bukan penjajah. Atau jajaran halus tu yang Yalah. orang dulu mungkin tak mahir perang saraf. Perang saraf. Sekarang bawa nak tahu. Sekarang perang netizen. Masa gambar dulu awal-awal dia lagi besar ni. Tapi sebab dah pecah ni. Kau ambil yang baru tu yang besar.
Yelah dia Dia dah punya nampak kecil lah. kepala dia dah tak ada. Sayang. Yang ni je yang masih lagi. Ini pun dah patah sebenarnya kan, dah simen kan. Sayang. Ay, jatuh. Dapat lagi tak gimana. 400 tahun ya batu nisan ni, berusia 400 tahun lebih. Tahu nanti Ada Persatuan skorpion. Aceh Malaysia ni bagi dana. Ui, besar skorpion dia. Paling awal pun berusia mungkin adalah pada tahun 16-19 semasa. Lambu kanan. Sama Yang ah. ni memang berjaga. Ha. Ha. Memang dijagalah. Jadi sedikit lah. Kita sebab Sama pun. Ah betul, ini lagi awal. ni lagi awal. Ha, Ni lagi awal. masa tahun Ni lepas ni kita nak pergi Ya. keluar sana. Kat kampung kota tu. 1400, 1005 memang masih tu. Tapi dia dah ada sayap sikit kan? Saja nak kata. Dah ada sayap sikit ya? Ada sayap sikit kan? 1005 lah. Yang tu memang tahun 1995. Itu kalau ikutkan dalam sejarah. Ada dia punya tulisan ni? Oh, Ada okey. ikut dalam sejarah keluarga kami dulu sebelum Sultan Muzaffar kami kalau ikutkan dalam salah silap keluarga. Kami ni keluarga kami orang besar dengan Sultan maka berkerabat keluarga. Itu keturunan. Satu keturunan yang sama daripada Bukit Sebuntang Palembang. Pada masa tu sebab waris tak ada zuriat diraja dah tak ada pada masa tu. Jadi tu yang jemput Melaka. putera Raja Sultan Mahmud tadi. Dan tak semestinya apa yang ada yang banyak saya baca tak semestinya batu yang menggunakan batu nisan batu Aceh ni tak semestinya keturunan Aceh. Kan? Tak Sebab masa semestinya. tu, boleh tangkap. Masa tu pun Aceh pun Kesultanan Aceh pun ahli keluarga yang sama, keturunan yang sama. Tapi 1500 lebih Samudra Pasai lagi kan? Masih Samudra Pasai. Itu sebab keluarga kami mewarisi gelaran tun daripada Samudra Pasai. Samudra Dulu Pasai. keluarga kami memang gelaran depan nama memang tun. Betul. Tapi apabila pengaruh Bugis datang masuk, Dia dah jadi putera dia dah jadi Daeng. jadi lain sikit. Sebab masa ketika Bugis masuk, keluarga kami memihak, masa tu ada perang saudara dia tegak. Perak berpecah kepada dua. Keluarga kami berpihak pada adik Sultan. Yang tu yang dia jadi Sultan Perak yang ke-14 tu, Sultan Muhammad. Jadi jam tu, sejak tu keluarga kami dekat pakai gelaran tun dah. Tapi dengar cerita banyak orang besar di Perak ni buang nama. Betul. Nama-nama pangkat. Salah satunya ketika masa British berkuasa, Yes. mereka buru. Diburu. Jadi Nak pusing lagi. keluarga kami terpaksa Buanglah nama tu. Betul. dan sembunyikan diri. Ya, itu banyak saya dengar tu. Sebab masa tu ramai tali barut di kalangan masyarakat Melayu. Melayu sendiri ya. Jadi tak boleh buat. Nanti orang tengok ingat, apa ni ajaran mana ni? Bukan ajaran. Ini seni. Baik pulih sementara. Akan rusak Ini sekejap. sementara je dalam masa 50 tahun ni. Tapi kalau tak ada tindakan kita datang lagi ya. Nanti kita tengok tante dah tak tahu jadi sampai pokok kita buluh dah. Kita akan datang lagi ni. Akan tengok lagi. Yalah, mecet lah. Tapi bulan lekit dia punya dia dah tak ada kuasa. Sebab dia kena Ni hulu yang berkuasa. kalau jengking tau. Ada yang besar sikit. Jengking. Tu memang kerja dia lah. Takut terkena tangan lah dia yang Dia tak sakit, kita tak sakit. Dah nampak dah. tapi tu untuk penghulunya tak apa-apa jalan sangat. Hulunya Dah berapa kali dah cakap ni. hulu ni yang muda. Oh muda dia Itu pun 30-an. Memanglah. Anak cucu. Ramai dia. tak? Tak sama. Pagi-pagi mana ada orang. Tidur lagi. Tidur lagi. Biasanya dah habis-habis barulah. Itu pun dia cakap apa? Ni Masa tengah live. urusan bawah JKR. Lagi pagi-pagi ni. Dia kata macam tu. Tampor dia. Dia kata dia kata JKR kata warisan kata muzium kata. Selalu macam tu. Pada jabatan muzium. Pada muzium kalau PBT tempatan. PBT dia nya. Dia lepas tangan tu yang jadi masalah salah Bangau sebab Bangau kenapa mengapa makam kau anu tak sebab berjaga. Bangau Bangau sebab tu lagu Melayu. Wah. Bukan Jawa ya. Ambil kosong. masuk dalam perak.com. Baik pulih. Lepas tu mau dia orang menggeletik kat ofis tu besok. Gambar kosong dan gambar kita. Mobile lah nanti. Waduh. Dah, gambar kosong. Jom gambar kita dah ramai-ramai pula. Oh, tetap. Siapa nak tangkap gambar kita? Ada je sini. Hud, nanti kau tak pilot tahir pun ada.